korang memang tak akan percaya yang tablet harga 1000 sekarang pun dah cukup power dah. Hai guys, saya Abang Ash and welcome back to my channel. So hari ni kita nak review tablet yang best bawah RM1000 sebab untuk yang harga 800 tu, kebanyakan model tu dia sama dengan yang sebelum ni. Jadi kita pun skip yang 800 dan pergi terus dekat yang harga RM1000. So kalau korang nak cari tablet bawah RM1000 lepas tu tak pasti lagi nak beli yang mana satu, video ni memang dibuat khas untuk anda. Sebab kalau korang beli tablet ni guna YouTube Shopping, korang pun akan dapat diskaun sehingga RM200 dan duit poket korang pun tak rasa sakit sangat. So kalau video ni dapat membantu korang, jangan lupa follow I di TikTok dan Instagram sebab saya nak bagi free giveaway Redmi 14C selepas TikTok dan Instagram I capai 1000 follower. So tanpa membuang masa, inilah senarai 6 tablet terbaik bawah 1000 yang masih berbaloi untuk dibeli pada tahun 2025 ni. Yang keenam, kita akan berikan kepada Lenovo IdeaTab. Tablet Lenovo ni memang sangat berbaloi untuk dibeli sebab tablet ni dia ada free sekali dengan keyboard dan stylus pen dan harga dia pun sangat mesra bajet. Tablet ni dia ada size screen 11 inci yang support 2.5K resolution, ada memori 256GB dan 8GB RAM, guna chipset Dimensity 6300 yang agak laju dan tablet ni pun support 4 speaker Dolby Atmos. So kalau korang nak cari tablet yang ada screen yang besar lepas tu nak guna keyboard dan stylus pen, mungkin korang pun boleh consider tablet yang ni. Cuma tablet ni adalah jenis yang Wi-Fi dan bukannya jenis yang 5G. So kalau korang nak guna internet tu, korang boleh connect Wi-Fi daripada office dan rumah. Kalau korang tengah kerja dekat outdoor tu, korang pun boleh guna hotspot daripada smartphone korang. Yang kelima, kita akan berikan kepada Realme Pad 2 Lite. Brand Realme memang sangat terkenal dengan kategori smartphone, tapi sebenarnya mereka pun ada jual tablet yang agak not bad. Tablet ni ada size screen 10.95 inci yang agak besar, ada memori 256GB dan 8GB RAM, guna chipset MediaTek Helio G99 yang cukup laju dan tablet ni pun ada bateri 8300 mAh yang agak tahan. So kalau korang nak cari tablet yang ada screen yang besar lepas tu boleh masuk SIM card, mungkin korang pun boleh consider tablet yang ni. Cuma model ni dia tak bagi free stylus pen macam brand Lenovo yang sebelum ni. So kalau korang rasa yang stylus pen tu tak penting sangat, korang boleh consider lah tablet ni yang boleh masuk SIM card itu. Yang keempat, kita akan berikan kepada Tecno MegaPad 11. Brand Tecno memang sangat terkenal dengan smartphone gaming, tapi sebenarnya spek tablet mereka pun agak not bad dan korang pun akan dapat free keyboard dan mouse untuk varian yang 256GB. Tablet ni dia ada screen size 11 inci yang agak besar, ada memori 256GB dan 8GB RAM, guna chipset MediaTek Helio G99 yang agak laju dan tablet ni pun support 4 speaker Dolby Atmos. So kalau korang nak cari tablet yang ada dapat free keyboard dan mouse sekali, mungkin korang pun boleh consider tablet yang ni. Cuma resolution dia adalah lebih rendah sikit kalau kita compare dengan Lenovo dan Realme yang tadi itu. Tapi kalau korang tak ada compare tablet dia side by side, sebenarnya screen dia masih kira cukup ok lagi dan sesuai lah kalau korang nak gunakan dia untuk layar movie dan kerja harian itu. Yang ketiga, kita akan berikan kepada Redmi Pad 2 4G. Brand Redmi dan Realme tu sebenarnya dia adalah dua brand yang berlainan. Tapi ramai pengguna yang salah anggap mereka adalah brand yang sama sebab bunyi dia memang lebih kurang sama aja. Tablet ni dia ada size 11 inci yang support 2.5K resolution, ada memori 256GB dan 8GB RAM, guna chipset MediaTek Helio G100 Ultra yang cukup power dan tablet ni pun ada bateri 9000 mAh yang sangat tahan. So kalau korang nak cari tablet yang ada screen yang besar dan ada bateri yang tahan, mungkin korang pun boleh consider tablet yang ni. Cuma Redmi Pad 2 ni dia tak bagi free keyboard, mouse dan stylus pen itu. Tapi kalau korang beli sekarang, korang still akan dapat free cover yang berharga RM199 sementara stok dia masih ada. Yang kedua, kita akan berikan kepada Infinix Xpad 20 Pro. Brand Infinix memang sangat terkenal dengan gaming smartphone, tapi baru-baru ni mereka pun dah bawa masuk tablet baru yang agak mesra bajet. Tablet ni dia ada size screen 12 inci yang agak besar, support refresh rate 90Hz yang agak smooth, guna chipset MediaTek Helio G100 Ultimate yang cukup laju dan tablet ni pun ada bateri 8000 mAh yang agak tahan. So kalau korang nak cari tablet yang ada screen yang besar dan ada bateri yang tahan, mungkin korang pun boleh consider tablet yang ni. Cuma fast charging 18W dia masih kira slow lagi sebab dia ada bateri yang sangat besar. So kalau korang nak cari tablet yang ada fast charging yang lebih laju dan ada screen yang lebih smooth, mungkin korang kena survey tablet yang seterusnya.
Yang pertama, kita akan berikan kepada Honor Pad X9a. Tablet Honor memang sangat laris dekat market Malaysia sebab kualiti tablet dia memang sangat baik, dan Honor pun ada free sekali dengan Bluetooth keyboard dan stylus pen. Tablet ni dia ada screen size 11.5 inci yang support 2.5K resolution, ada refresh rate 120Hz yang agak smooth, guna chipset Snapdragon 685 yang power efficient, dan tablet ni pun support fast charging sehingga 35W. So, kalau korang nak cari tablet yang ada fast charging lepas tu nak brand yang reliable, mungkin korang pun boleh consider tablet yang ni. Cuma memori dia adalah 128GB dan variant ni adalah jenis yang Wi-Fi. So, kalau korang nak guna data tu, korang boleh connect dekat Wi-Fi ataupun share hotspot daripada smartphone itu. So, itulah 6 tablet terbaik bawah RM1,000 yang masih berbaloi untuk dibeli pada tahun 2025 ni. So, nak tablet yang ada free keyboard dan stylus pen tu, korang boleh pilih Lenovo dan Honor. Kalau nak tablet yang ada free sekali dengan keyboard dan mouse tu, korang boleh pilihlah brand daripada Tecno itu. Kalau nak tablet yang ada screen yang cantik tu, korang boleh pilih Redmi, Realme, Infinix dan Honor. Kalau korang nak cari tablet yang ada fast charging tu, korang boleh pilihlah brand daripada Honor. So, pilih je mana yang lebih sesuai untuk korang. Lepas tu, kalau korang nak cari tablet macam Huawei ke yang lain tu, saya pun dah masukkan link dia dekat bawah description sana. Sebab kalau korang beli guna YouTube Shopping, korang pun akan dapat diskaun sehingga RM200 daripada Shopee. Kalau hari ni korang tak dapat free voucher, korang boleh cuba lagi setiap 12 AM malam, double digit sales, mid-month sales dan payday sales. So, cepat-cepatlah add to cart sebelum offer dia habis. So, I rasa itu saja untuk video hari ni. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye-bye and see you in the next video.